Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Aida Imranza. Alright guys, jadi di video kali ini kita akan bermain satu game iaitu Hotel Shift. Jadi tugas kita dalam game ni ialah menjadi housekeeping ataupun bekerja di sebuah hotel yang agak seram sikit lah. Tapi yang penting apa-apa pun aku nak beritahu awal dalam game ni terdapat banyak carutan yang tak dapat disensor sebab masing-masing tengah kelang kabut dan takut. So tanpa kita melengahkan masa lagi, let's start the games. Okay, Hotel Shift. Okay, sabar. Baca dulu. Baca. Tak, aku nak komedi. Komedi? Tak, kita akan buat komedi sendiri. Memang. Kita dah masuk. Gas? Kenapa ni, Gas? Ni objektif. No active task right now. Stay alert. Boleh lagi? Kita lagi duduk. Aduh. Test, deliver food. Someone order food. Oh, kena hantar makanan. Nak hantar kat mana ni? Tak, macam mana nak ambil makanan? Makanan kat mana? Tak tahu? Ni tak? Ni on off. Ni? Weh, kita kerja daripada pukul 8 sampai pukul 6 tu. Apa ni? Mana? Kitchen. Ya, tengok atas tu. Atas kanan. Kitchen mana kitchen? Atas kanan? Weh, kejap kot. Boleh tu. Weh, ada. Dari bodoh. Weh. Oh, tu. Aduh, aku lagi terkejut babi. Weh, apa tu? Weh, dia berlari tu. Don't trust this silent. It never really silent. Sini. Tu. Weh, apa tu? Weh, dia berjalan. Weh, aku dia berjalan tu. Jalan, bye. Mana kau tu? Lah. Dah hilang. Keluar. Alah. Keluar. Dek, keluar dek. Okay. Jom. Di sini ada map lah, tengok lah. Map. Jom. Wah. Mana nak hantar ni makanan ni? Ni apa ni? Ada kitchen. Ni? Kitchen mana? Kitchen kan ni kitchen? Tak payah menyorok kot. Tak payah menyorok. Ni dapur. Ni. Ada depan kau? Hah? Buka. Ayo. Hah? Dia dah ambil? Keluar. Tapi dia dah 3 tu. Macam mana? Tak apa, kita hantar dulu. Weh, dia dekat situ tu. Dia kejar. Dia kejar korang. Jangan lain. Weh, laju bodoh. Bodoh. Tak boleh. Ada yang menyorok tu. Mana kena? Kau tutup pintu kenapa tu? Hello. Ada benda tu. Mereka mati balik. Dia boleh keluar. Jangan aku ni. Sini korang terkeluar. Tak, aku ni respawn. Oh, Wajah. Aku tak percaya. Bina kosong mana ni? Bina kosong. Kita tengok kiri kanan tu. Mana korang? Tingkat 2. Tingkat 2. Bina kosong mana tu? Oh, list. Bertujuh. Apa nampak seorang? Ni makin naik tu. Sana lah. Betul. Dia 360 kita ni. Ya. Ke tingkat atas. Dia pun. Dia tingkat 3. Lepas tu Farid dah hantar dah. Complete. Stay late. Dia nak gini ni. Ni? Farid, kita tu. Tu dia. Boleh turun balik. Woi! Tu kejut depan mata bang. Yelah aku kena. Depan mata. Apa ni? New tiles. Restroom. Restroom. Nak kena ni bela sinki, repair sinki. Bodoh.
Tak ada, dia tampak. Dia tampak. Kat map ada. Dia pakai kat blanket. Dekat map ada. Dekat map kau dekat map. Ni kata dia tu. Ah, betul. Jom. Ni, restroom. Dah seru kan? Jom. Mana tu? Kau ambil perhatian kau pergi. Kau ambil perhatian kau pergi. Gerak je. Kita jalan. Kat mana tu kau? Kau pergi. Kau ambil alih perhatian. Mana seru? Okay ni. Tak, aku main masuk ni. Ni ruang elektrik. Apa sampah? Ni laundry. Ini sebab apa tu? Tengok mandi tu. Belakang. Siapa ni? Dia kat mana? Jump scare bodoh. Jump scare apa? Dekat jump scare dia lah. Sama macam aku. Hide. Apa ni? Don't let you see. Tak dapat. Ni tanda dia restroom. Ni tak ada apa ni? Ni ruang kebersihan. Ruang kebersihan. Aku rasa restroom tu tandas lah kot. Tandas. Kau pergi mana? Tandas lah. Restroom bukan ruang rehat. Jom. Tak, restroom kalau dekat setting kau. Oh. Nampak dia jauh, dia takut lah gila. Kau Depan. hilang. Dia tak dekat aku. Weh, dia kejap. Belum. Oh. Dah. Alah. Gerak dia bos. Aku tak tahu. Weh, lagi seram lah. Kau kena tengok map sini. Kau kena buka tengok. Ya, Map lah, tengok dia. Aku ikut map tadi. Mana datang map dia? Dekat tepi. Dekat Dekat PC tak tahu kat mana. Boleh tengok. Weh. Dia muncul kat mana weh? Kat depan mata tu. Tinggal Jump scare ni, jump scare. Itu jump scare je. Ah? Clear. Setakat ni clear. Dah takut dah. Bodoh. Alah. Cemas dik. Ni baki singkir ni. Dia sorok lu je. Dah. Jom. Jom. Dah. Kau buka lobby. Back to base. Okay. Dekat belakang. Gila lah. Tepi. Halas. Tepi. Liverpool lagi. Bodoh. Laju. Alah bodoh. Sama saya. Kaget. Ke lobby. Okay, sekarang ni siapa dah tengok map, siapa nak ni? Pergi dapur. Aku apa dia tu? map. Dia kat dalam bilik. Dekat tandas, go. Aku tengok. Jaga. Weh. Jump scare. Pergi jom. Kau kena jump scare. Bilik 316. Dua. Dia tak gerak tu. Mana kau balik? Aku ada. Okay, aman. Jom. Kau ni. Tak korang mana? Tiket dua. Dah gerak. Balik tak cakap. Aku Dia punya. cakap, tiket dua. Betul. Cik, 316. Ya, jalan je. Mana? Tiket 2, 316. Ni. Kosong. Ya, aku kat map sekali ni. Ni. Penakut. Jumpa. Yelah. Okey, mantap. Dah. Balik, turun balik. Balik base. Kembali ke base. Ni from pack. Tak boleh, sama je. Takut. Okay. Aman eh. Aman eh. Tak main. Ni apa ni? New task. Yelah. Leaking first floor. Ini terung kat mana pula? Jenny. Ni lah bilik tadi. Bilik kebersihan tadi. Aku dah jumpa ni. Tak ada. Ayo. Sini. Itulah kena ambil mau. Tu straight je tadi. Depan tu. Tu kata ikut jalan shortcut tadi. Ini panas sorry. Ni. Boleh cepat. Cepat. Dikit. You on the way. Dah.
Dia. Gerak bos. Kita gerak. Ni, lepas air ni. Okey, dah. Bersih. Ya, Ada lagi? ya. Ada. Depan ni. Kita bersih-bersih je. Kalau jumpa mak. Tu. Okey, lagi banyak juga Ni ada. Oh ada. Cuma mantap. Apa banyak. Depan ni. Lagi empat. Depan lobby tadi. Tak ada sini. Tak macam kat minimap tak tunjuk. Dia dekat belakang lift duduk. Oh. Bodoh dia kejar. Kau pergi. Aku tak pandai kau pergi. Ada. Tanda saja. Ni. Dah. Lagi satu. Satu lagi. Kena orang cari. Kena berpecah ni. Tunggu saya. Tunggu ada. Tunggu saya. Ni dekat luar tak ada? Tak ada. Ayuh kat luar. Ni seram tu. Ya, bilik ni seram. Bunyi pun dah. Dah habis? Tak ada. Ni kita bilik tu. Mana Farid senyap ah? Barik. Mati barik. Ni mari start. Masuk. Oi. Woi. Tak usah sangkut. Weh, line aku problem. Selesai. Tak, dah lama sangat ni. Aku pun sama. Okay, dah. Line aku Kita jump scare lah sial. Ya Allah, game ni memang dipenuhi jump scare je, teman-teman. Dari mana korang? Tak, Ipan aku kat Ipan. kat mana? Ada. Ni sini. Depan korang Apa tu? Ni bilik ni pula. Dekat tu. Mana kau? Dekat lobby pun tu. Tak, Dia orang duduk sini. Dia mana kau? Oh, ambil. Dah Okay. dekat dah. Ifat tak dapat join lah. Dekat. Mana? Dah. Tak ada Okay. mic babi aku nak. Give up kita dapat. Kita cuba dapat. Kita cuba dapat ending give up. Okay, dah. Tak ada pun. Selet. Aku nak tengok dulu. Patut aku macam mana? Ada lokal sini lah. Depan tu ada. Elak tu. Okay, give up Ya, aku dengan Mira memang duduk dalam ni je. Kau kat mana Farid? Aku kat lobby. Memang dekat lobby. Dia dekat dengan kita tu. Mira, cerita kat Mira tau. Nak lari pun tak lepas Ya, nak lari pun tak lepas Oh, dia patah balik ke lobby. Okay, she fail. Bad ending, she fail. Total task 9, task sukses 4, task fail 5, player time 20 minit, mati 2 kali. Bad ending. So dari 3 ending. Back to lobby. Oh, tanda. Sebenarnya. Patut balik. Tanda sak. Sini tanda. Tak situ. Dia dekat Ayah. Dia dekat situ. Dia jaga situ Dia patut balik. Dia maju dulu. Janganlah kan. Nampak engkau kata dia maju pak. Tak jadi. Mesti dia cakap kan. Oh. Apa tu? Tak apa dah. Macam kena. Kena. Aku. Apa yang dia Dah. rasa. Complete task complete Aku pergi. Ni depan dia banyak jalan. Gerak tu cepat tu. Yang tiga dia banyak dia pusing-pusing. Penat. Dia kata penat. Ini risau. Aku tadi kena jump scare. Lepas tu Dah boleh? kena TV. Oh, dia sampah. Saya ke blok. Cakap blow je. Jangan tolak. Jangan tolak. This is the end. Kamar ni. Ya Allah. Aku dah kata jangan tolak. Kisah je, mate.
Pisah dia main dekat lift tu. Dia main dekat lift tu. Dah, aku bak tu. Ada. Aku bak tu. Dah betul dah pakai. Dia dekat mana? Dekat dua. Dekat lift jangan masuk tu. Aduh, macam mana aku nak datang ni? Risau. Tak ada. Ni. Okey. Hello. Kitchen. Dia sebaik. Masalah dia tau. Kan sebelah ni. Kitchen. Dia kena pergi kitchen. Dia jaga kitchen masalahnya. Tak apalah. Kita kan ramai. Seorang tangkap dia. Boleh kot. Dia sambil bertumpat. Dia. Sama-sama. Dia balik. Okey lah. Apa kata kalau kita ni kita kaki bunyi enggak? Dua-dua. Ting. Mesti nanti dia pening nak kerja yang mana? Sekali dia pun kaki bunyi ni. Janganlah. Lagi kita tak tahu nak lari mana. Pergi. Dia betul balik. Okey. Kakak balik. Dah last minute. Apa anda ni Farid ni? Kita jumpa sini. Aku dekat kitchen tu. Gila Farid memang handal lah. Kalau dia buat sini. Keras dia lah aku. Nah, yelah. Dia dah buat sini ke? Dia patah balik tu. Dia kerja biru. Dia tak nampak Farid ke? Dia tak. Bang biru dia kejar kau. Kenapa dia kejar Farid? Aku kerja biru. Apa je lah atas atau makanan. Awak, bapak pancik korang Di atas aku tak ada. Dia ke situ je. Pergi dah tempat satu pergi mana? Naik lift. Kau kat mana boy? Dia buat dekat lift. Bodoh. Ya Allah. Baru sampai. Sabar. Satu-satu lah. Aku tak nak. Sabar. No, dia kisah. Aku tak nak. Kau rasa depan. Kak Farid tak payahlah. Member kena. Yang member tu tahu Mana betul lah. Ini 301. 302. Mana 360? Besar. Ya. 358. Ni. 359 ni. 360. Okay dah. Gerak. Takut. Dekat ni. Tu. Dekat lift. Alah tak. Dekat lift. Duduk dekat lift. Kau ni. Kita ni. Kau je. Kenapa aku kena juga? Ipan mati dengar aku kena siap jump scare tu. Lift sama. Oh. Lift sama. Aduh. Tapi aku tak boleh betul je tingkat 2 tadi. Kejar tu. Aku terkejut dia. Dekat ni tau. Kau tak dia. Kitchen. Dekat lift. Mana tu? Kita tadi Sini. kena Ambil makanan. Bodoh jangan pergi mati tu. dia jaga lift. Tu. Tak, seorang internet aku pergi kat lift. Siapa nak ikut? Dah ambil ni Farid, dah ambil makanan dah. Jom dekat situ yang ada je tu. Hello? Tak mana aku dengar. Hello? Bodoh. Berhenti. Saya mau main juga. Abang fikir ni masa nanti pakai buka pergi tengok. Main cerita. Pergilah. Dekat lift. Jangan Okey. apa. Ada. Aku sini lah. Satu lagi. Oh dia shift kita ni pukul 8 sampai pukul 6. Tak ada jam ke? Bila nak habis pukul 6? Memang kita kena predict sendiri je. Tak ada tu. Untuk 55. Oh mas sekarang pukul 12 lah. Tak ada 0056 tu dah pukul 12. Bodoh. Okey. Kejar aku. Saya nak booking bilik boleh tak? Boleh. Abang boleh bagi IC. Dia tak kira. Dia tak kira. Ni kau.
Abang berapa orang bang? Aduh. Ha? Itu tinggal lah bang. Abang bil. Yang abang boleh tak? Boleh. Abang nak bilik macam mana bang? Aku nak nafas jap. Saya Apa? mengerti. Abang nak bilik. Bang, jangan lagi bang. Orang bil tu tidur kat belakang. Apa lagi bang? Abang kata nak booking bilik. Apa bang? Abang kata nak booking. Abang nak bilik macam mana? Tak, saya itu saya baju buku kan. Mana kau dia? Ha? Abang cakap apa bang? Abang mabuk Abang belah. Belah. Ini maksudnya saya nak buku. Ini bang yang jenis aku. Bodoh ke? Buku. Okay, sekejap Apa yang gaduh ni? Saya call sekejap. Okay. Baik. Apa nama? Tak, baik kau tolong kita orang sekejap. Aku selesai Amir ni. Sabarlah. Dia depan tu. Tak apa lah abang. Bodoh lah jaga depan tu. Abang. Dia nak gerak. Bang. Dah pula. Masuk. Belah bang. Dia jaga depan. Sebelah saya pantai abang. Belah dah. Belah. Okay, jom kita tolong dia orang. Kau kat mana? Dia jaga tu. Aku baru datang. Ya Allah, dia kejar lagi. Memang cantik lah. Itu dia larikan daripada Muhammad Adam. Itu dia. Nampak dua orang. Tunggulah oi. Ya Allah. Dia Dia aku. Ni weh, lift kat sini. Sini. 372 tak jumpa lagi. Tiga saja dulu. Ngapain? 372. Sini Fan. Tiga tahun satu, tiga tahun dua, Aku jumpa. Gampang. Fan, tu Farid. Aku dah tadi pusing-pusing. Bodoh ni tengah kejar ni pasal. Ke mana? Jalan lah. Lift. Ya, takut. Lift sini. Sini lift. Bocor dekat dengan lift. Bocor dekat dengan lift. Okay. Bocor dekat. Yang dekat tingkat dua pun sama kau. Nampak ujung tu. Bocor dekat dengan lift. Halo di Farid. Kita nak turun ni. Bocor dekat dengan lift. Halo di Farid, cepat sikit. Bocor dekat dengan lift. Halo dia. Halo yang kat lift. Tingkat 2 dekat dengan lift. Dia datang. Mana dia? Mana dia? Nampak? Dekat depan lift tak? Lift. Lari. Masa lagi sampai. Gerak lift. Bocor cepat. Ya Allah. Weh, tu dah bukan yang bungkus tu. Itu dah menyesat tu. Ya, dia ada dua jenis. Aku tak tahu yang punya ni. Aduh, jom tanda. Weh, mana tu takut dia depan mata tu. Weh, tanda. Sangkut. Apa sangkut? Aduh. Mana nak sangkut? Kau tahu tak, laju bodoh dia kejar ni bang. Ya. Dia macam tu lah aku dengan Adam kena tadi tu. Orang tak takut tu. Dia datang sini tu. Tanda. Farid. Ada ibu-ibu guys. Mari. Mantap. Jangan tolak. Jangan sondol. Jangan sondol Yelah, tak keluar lah aku gini. Dah keluar. Dah. Dia dah keluar, dia tadi. Okay. Messed up. Okay. Klik. Okay, mantap. Counter. Dia lah, dia jaga kat lift. Ke mana? Mantap. Bodoh. Boleh. Membelakangi dia. Membelakangi Dia. Ya Allah. Tak boleh. Tak balik. Laju je. Tepilah. Petak. Lah, yang kau kenapa patah balik? Laundry. Okay. Terima kerja. Mana? Dia. Gerak. Apa jadi Aku jalan. Mana dia? Ni masa ni. Gerak oi.
Mana bilik 352? 352 saya membesar. Lah, Dah. Dia jumpa. apa anda lah? Aku Dia jumpa. apa duduk? Farid hafal. Apa areh? Duduk. Wah, Bang. Jumpat. Aku gocek dia, sampai gocek. Hasil. Kalau mati tu, siapa kena lagi? Farid. Aku. Kita kisah nyawa je. Oh, kena kita anda. Apa ni? Apa bilik air tu? Bukan. Dekat 2 tu. Tiket 2. Hah? Tiket 2 ya ni? Tiket 2. Kolam tiket 2. Aku tahu dah kat mana. Aduh, macam aku turun nak. Masalahnya kat atas pun ada jaga ni. Gerak tu. Tak ada lift tu. Dia camping kat lift tu. Oh, apa hafal kau? Bapak anda ni. Cepat ni dia. Dia boleh hafal tu. Aku tak hafal tu. Lorong. Okay, clear. Lift clear. Ni kan? Ni. Okay. Kau tahu mana si bodoh. Dia cakap bodoh je. Aku dah tak yakin dah. Sekejap, lagi 2 jam lagi. Lagi 2 jam tu, lagi 2 jam. 2 jam memang aku balik lepak mamak tu ke? Aku tak sampah. Bodoh dah kat depan. Tolong lari, tolong. Tak tahu dia U-turn. Dia kejar aku. Dah, jaga dah. Tak tahu ni. Dia main dekat tanda. Dekat tanda. Asal depan Eh. dia. Asal ni. Apa ni? New task check in someone. Oh, ada orang nak check in ni. I should speak. Kunci. Okay. Kalau call ni apa jadi? Telefon ni. Tahu kena masuk nombor. Mana ada nombor? Okay, ngam Boleh tu. Okay. Lagi sejam. Weh, ni aku pergi bistro dulu Adam. Aku tunggu bistro Adam. Tunggu bistro. Tak, orang yang check orang yang check in tadi kan. Dia tak kena kejar. Boleh aku tengok Dia kebal. Dia kebal. Duduk lu. Dia ada kat situ. Dia ada lagi. Oh ni. Ni siapa ni? Okay. Apa nama Kat dia? sana. Siapa ni? Kat sana. Sebukit. Kai. Okay, dah. Jadi Bagi. Okay, ngam. Kita komplit Anjay penyanyi siapa? Tak sangka ada nak call in hotel tak guna Macam mana lah dia boleh ni kat sini lagi Tak tahulah. Bang, saya nak tempah bilik bang. Bang, saya nak di sini bukan. saya nak bilik yang macam apa tu tak Cito OG. Tak apa abang, ada tas ah. Gerak lu ah. Yelah main. Mak kita ikut dia je duk. Sangkut. Seorang standby satu Seorang standby satu. Dah. Okay. 6. Aku dah siap. Farid dah siap tergerak weh. Siap tu. Jangan benda maligai tu. Dah mirror. Mari kejap. Okay, ngam, jom. Dia kat lift pun, dia kat lift. Oh, dekat Ali jauh je. Yang belah nak berita tu. Tu dia maligai. Sampai tu. Baiklah. Ya, ada. Dia kat belakang duduk. Belakang mana? Belakang kita je dia. Oh ya. Apa ni? Oh, laundry. Fit laundry. Ha? Tak payah weh. Weh, dia Duduk. Dia jaga lorong tu. dia datang. Dia gerak tu. Dia datang. Dia jaga lorong. Aku tengah gedam tak lepas ni. Baik. Alah namanya washing machine. Dia masuk bilik korang tu. Oh tak. Dia datang Tak masuk. Dia datang dekat kita kan. Gerak tu bos. Kalau kita kat sini macam mana dia orang? Cok tu.
Aku tengok lama je ni. Okay, settle. Tak, korang. Oh, okay, settle. Tak ada jaga kat situ tu. Bodoh. Nak habis kan ni? Nak habis lah. Jangan Mirul. Nak habis lah. 4 minit lagi. Bistro dah. Okay. Okay, hotel cahaya pertama. Aku resign sekarang. Ada kita berdua. Aku resign. Kat sini Mirul. Nice. Nice. Shift success. Total task 15. Task success 15. Task fail kosong. Wah, 30 minit mati sekali je. So, kita mendapatkan ending yang kedua, iaitu good ending. So, back to lobby. Alright guys, so itu sahaja video untuk kali ini. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan butang like, comment, share and subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang. See you in the next videos.